Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kita sambung berkenaan dengan peperiksaan asas takaful iaitu TBE exam bahagian C takaful keluarga dan takaful berkait dengan pelaburan. Okey, kita pergi kepada topik yang pertama iaitu pendahuluan tentang takaful keluarga. Okey, dekat topik ini kita nak fahami tentang konsep dan ciri-ciri takaful keluarga. Kita nak terangkan kepada pelanggan. So, apakah konsep dan ciri-ciri takaful keluarga? Serta kita nak kenal pasti ciri-ciri dan manfaat plan dalam takaful keluarga ni. Okey, bagaimana plan ni dapat memenuhi keperluan pelanggan? Okey, so kita mulakan dengan apakah itu takaful keluarga. Okey, plan takaful keluarga ni maksud dia menyediakan dana iaitu apabila berlaku risiko kepada sesebuah keluarga ataupun seseorang individu, contoh kematian, hilang upaya, TPD, penyakit dan lain-lain. So jadi ada dana yang diperuntukkan untuk keluarga. Okey. Ia termasuk satu plan annuity tetapi tidak termasuk sijil takaful penghalangan peribadi. Maksudnya dekat sini dia life takaful tapi dia tak termasuk dalam personal accident. Nanti kita akan explain bagaimana. Okey, sumbangan takaful tu apa? Sumbangan takaful ni adalah kalau bahasa pasar kita panggil bayaran lah yang mereka bayar. Namun dalam terms takaful kita panggil sumbangan ataupun kita panggil caruman, contribution. Okey, so maknanya setiap orang yang contribute, yang menyumbang dalam dana tabaruk tadi tu, duit itulah akan digunakan untuk bayar pampasan. Okey, kita pergi seterusnya. Takaful keluarga ni tadi, apabila kita bayar sumbangan, so dia akan dibahagikan kepada dua bahagian, dua tabungan. Tabungan yang pertama, kita panggil dana pelaburan peserta, DPP. Atau yang kedua, kita panggil dana risiko peserta. Okey, DPP ni maksudnya bahagian yang ada cash value. Okey, cash value ni kalau kita ambil polisi takaful yang ada nilai tunai, yang ada cash value. Atau dalam bahasa pasar orang panggil yang ada saving. Kita tak panggil saving lah kat sini supaya nak you all faham. Yang ada cash value, yang itu dipanggil dana pelaburan peserta. Kalau dana risiko ni, dana yang mana kita gunakan untuk bayar pampasan. Bila kita menyumbang, kita membayar ataupun kita contribute dekat dalam plan takaful tiap-tiap bulan kita bayar tu, dia akan pecah kepada dua tabungan ni lah. Okey. So seterusnya kita tengok risiko peribadi yang dilindungi dalam plan takaful keluarga ni. Apakah risiko yang dilindungi? Okey, yang pertama dia melindungi risiko kematian. Okey, kematian ni contoh kematian pramatang tu maksudnya macam kita tak expect tau berlaku kematian awal. Contoh umur 30-an, 40-an meninggal. So, itu risiko yang kita lindungi dalam family takaful ni, takaful keluarga. Selain daripada tu, kita lindungi juga untuk perkara berkait dengan hilang upaya. Perkara yang berkait dengan kesihatan, sakit kritikal. Ataupun perkara yang berkait dengan bila hari tua, bila hari tua, umur panjang, risiko kesihatan kita tu drop. Tapi dekat situ kita memerlukan kos yang tinggi. Untuk perkara tu, kita boleh juga plan macam mana family takaful ni atau takaful keluarga ni boleh bantu kita. Boleh bantu klien kita lah. Okey. Risiko peribadi yang dilindungi dalam takaful keluarga ni contoh tadi kita dah explain kalau kematian pramata maknanya kematian awal lah ataupun hilang upaya kesihatan yang kurang baik maknanya diuji dengan sakit kritikal berlaku hilang upaya ni mungkin akibat aksiden ataupun akibat daripada sakit tu tadi stroke dan sebagainya ataupun risiko dana yang tidak mencukupi di usia tua kalau panjang umur tak cukup duit pula nak tampung. So ada perlindungan yang disediakan. Okey. So kita tengok dalam takaful keluarga ni dia ada beberapa manfaat. Yang pertama manfaat kematian. Maknanya jika berlaku kematian kepada klien kita,
So mereka boleh claim papasan kematian tu tadi jika mereka ambil takaful keluarga. Okey, untuk info, setiap polisi takaful tu tadi, basic dia adalah kematian. Maknanya semua polisi takaful mesti kena ada manfaat kematian ni. Itu basic. Barulah kita tambah dengan rider-rider. Okey, apa lagi manfaat yang ada? Ni manfaat-manfaat yang ada ni kita boleh panggil rider. Okey, manfaat hilang upaya dan kemalangan. Maksudnya, jumlah pelindungan takaful keseluruhan ditambah dengan bahagian keuntungan. Maksud keuntungan kat sini, kalau katakanlah berlaku kematian ataupun berlaku hilang upaya, so kita bayar pampasan. So bila kita bayar pampasan, so polisi tu akan tutup. Sebab bila bayar pampasan kematian, polisi tutup. Ada polisi yang dia ada kematian, or TPD. Kalau salah satu tu maknanya jika berlaku salah satu kematian atau hilang upaya, polisi tu tutup dah. So jadi bila ada claim tu kita akan bayar pampasan, kita akan bayar nilai tunai, cash value tadi. Okey. Yang itu yang dinamakan manfaat kematian ataupun hilang upaya. Jika polisi yang hilang upaya dia tu as a rider, dia tak tutup lah polisi tu. Yang itu sekadar info lah untuk you all sebagai agent nanti. Okey, apa itu manfaat matang? Manfaat matang ni dia bermaksud polisi ataupun sijil yang kita ambil tadi, sijil yang kita ambil tu, katakanlah coverage dia sampai umur 60 tahun. Sampai umur 60, Alhamdulillah panjang umur, tak ada apa-apa sakit, tak meninggal. So, polisi tu jadi matang lah. Okay. So, apa yang klien kita dapat jika polisi tu matang? Okay. Disebabkan dia tak ada claim kematian, tak ada claim apa-apa, polisi tu matang dan dia dapat kita panggil dana DPP tadilah iaitu cash value. Okey, kalau dia ambil polisi yang ada cash value, dia dapat cash value lah. Kalau dia ambil polisi yang tak ada cash value, dia tak dapat apa-apa. So, itu bergantung kepada jenis polisi ataupun sijil yang dia mohon. Okey. Apa itu manfaat serahan? Manfaat serahan ni maksudnya jumlah dana terkumpul ataupun kita panggil cash value lah, cash value. Bila matang ada manfaat serahan dan amount tu lah yang kita akan bagi kepada klien kita tadi. Okey, manfaat pengeluaran separa. Okey, dalam polisi, kalau polisi yang ada cash value, klien boleh withdraw duit tu, contoh, katakanlah dia dah ambil 10 tahun. Dalam polisi dia tu ada nilai tunai. So, dia nak pakai duit, dia boleh tak keluarkan duit tu? Boleh. Jika dia ambil polisi yang ada nilai tunai ataupun cash value, dia boleh withdraw duit tu. Okey, dia boleh withdraw duit tu dan berapa amount yang boleh withdraw bergantung kepada jenis sijil. Maksudnya company akan beritahu berapa. Selalunya 30% to 50% lah sehingga 50% yang dia boleh keluar. Okey, efek tak dekat sijil. Kalau dia keluarkan orang kata serahan, dia keluarkan cash value tadi, polisi dia tak efek masih berjalan seperti biasa. Boleh. Selagi dia tak tutup polisi tu. Okey Alright. Seterusnya, jenis-jenis plan takaful keluarga. Ada berapa jenis plan dalam takaful keluarga ni? Pertama, plan takaful keluarga individu. Individu ni maksudnya setiap individu tu dia ambil untuk diri dia sendiri. So ada apa? Ada plan perlindungan, ada simpanan, ada plan untuk pendidikan, ada plan untuk persaraan, dia nak melindungi kesihatan, banyak. Banyak plan bergantung kepada matlamat klien kita tu tadi. Okey. Yang kedua dia ada plan, yang pertama apakah plan-plan itu? Yang pertama takaful hayat ataupun takaful hayat bertempoh. Maksudnya plan ni dia ada tempoh. Dia ada tempoh contoh 5 tahun, 10 tahun sampai umur 60 tahun sampai orang kata 20 tahun bergantung pada tempoh yang dipilih. Okey. Yang ini yang kedua, kita pergi kepada takaful endowment. Apa yang ada? Takaful endowment ni adalah takaful yang menyediakan perlindungan dan sasaran pulangan. Maknanya dia ada cash value dekat situ. Dia ada cash value. Maksudnya
Kalau orang nak cari plan yang ada simpanan lah, dia selalu orang sebut plan yang ada simpanan kan. So, carilah takaful endowment. Okey. Seterusnya, plan berkaitan pelaburan. Okey, plan takaful berkaitan pelaburan ni dia sama juga macam endowment. Maksudnya dia ada cash value dekat situ. Okey. Seterusnya kita pergi. Okey, seterusnya kita pergi jenis-jenis rider dalam takaful keluarga. Rider ni kita sebut tadi manfaat tambahan. Rider ni adalah manfaat tambahan. Okey. Polisi itu tadi, basic polisi, kalau kita nak mohon, kita nak ambil polisi, basic dia adalah kematian. Di bawah basic itu tadi, dia ada rider. Dia ada rider ataupun manfaat tambahan. Anak-anak kecil lah manfaat tambahan tu. Apa yang dimaksudkan dengan manfaat tambahan tu? Pertama, perlindungan untuk penyakit kritikal. Dia melindungi, dia ada tabung untuk penyakit kritikal. Maksudnya kalau klien tu didiagnose sakit kritikal, kalau dia ambil manfaat ni, so kita boleh claim lah tabung tu untuk dia. Okey. Yang kedua, rider untuk hilang upaya akibat kemalangan. Kematian dan hilang upaya akibat kemalangan. Kalau yang basic basic CJ tu dia kematian atas semua sebab Tapi kalau dia top up lagi rider ataupun manfaat tambahan untuk kes kemalangan, so kalau berlaku kematian ataupun hilang upaya sebab kemalangan dia boleh claim lah. Kalau dia tak add rider ni, so dia tak boleh claim. Dia kena orang kata tak boleh claim untuk kematian akibat kemalangan. Kemalangan dia cuma dapat yang basic sahaja. Yang add on ni tak ada. Okey. Rider perubatan dan hospital ni seperti medical card. Seperti medical card. Okey, dia meliputi perbelanjaan hospital lah, bil-bil hospital, charge ambulans dan sebagainya lah. Itu kita kena refer dekat table medical card. Okey, perubatan dan hospital ni berkait dengan medical card. Okey, seterusnya nombor 4, rider pengecualian sumbangan ataupun waiver. Rider ni contoh kata kalau klien tu dia didiagnose sakit kritikal. Okey, bila dia disahkan sakit kritikal, kita bayar pampasan. Tapi dia dah dapat lah, katakanlah 100,000, dia dapat 100,000. Dalam pada masa yang sama, dalam polisi dia tu, ada waiver or contribution. Maksudnya ada pengecualian sumbangan. So, secara tak langsung, bila dia claim saja untuk sakit kritikal tadi, polisi dia ni dah tak perlu bayar dah. Dia polisi tak tutup, tapi dia tak perlu bayar sebab dia ada benefit ni. So, kalau dia nak manfaat macam ni, dia kena add benefit tu dalam polisi takaful keluarga tadi. Okay, alright. So, seterusnya. Okey, apa itu plan takaful keluarga berkelompok pula? Tadi individu kan, ni berkelompok. Berkelompok ni selalunya dalam konteks majikan, dia ambil benefit untuk staff dia. Kalau berkelompok ni maksudnya pemohon tu adalah majikan. Master polisi tu majikan yang pegang dan dia ambil satu plan takaful untuk melindungi staff dia. Macam tu maksudnya berkelompok. Okey, sumbangan takaful dibayar oleh majikan lah. Namun staf dia yang menikmati benefit-benefit tu tadi. Gitu. Okey. Selain daripada majikan ada juga ada persatuan, ada dalam konteks masyarakat, dia ada juga berkelompok. Contoh khairat kematian di kampung-kampung di taman tu berkelompok tu contoh macam masjid ke buat kan. So yang main tu adalah contoh masjid tu tadi, majikan tu tadilah. Okey, baik. Dan dia lebih murah, lebih murah. Okey, seterusnya. Kalau skim faedah pekerja ni, yang berkelompok tadi, termasuk macam skim pekerja tu tadi, dia cover medical, dia cover untuk kecacatan, dia cover. So, itu bergantung kepada majikan dia ambil apa. Majikan masukkan manfaat apa dalam benefit pekerja tadi. Itu bergantung kepada majikan dan bajet company. Okay. So, adakah company perlu dapatkan kelulusan staff? Tak.
Bila staff bekerja dekat company tu, automatic company tu provide apa, itulah yang staff dapat. Gitu Okey, seterusnya kita pergi kepada plan perubatan dan kesihatan berkelompok. Yang ini dia macam contoh, majikan dia ambil kemudahan macam medical card lah. Kemudahan medical card untuk staff dia. Tu ya dia dipanggil perubatan dan kesihatan. Okey. Ada dua jenis majikan ni dia satu dia ambil untuk yang berkait dengan dia nak dapatkan kita panggil apa? Dia nak beri benefit kemudahan medical card seperti staff dia dapat perlindungan dekat hospital private kan. So yang itu kita panggil perubatan dan kesihatan. Okey. Kalau katakanlah ada juga yang majikan dia tak bagi yang tu. Dia bagi persaraan berkelompok ni macam kalau meninggal dia bagi pampasan. Ada juga yang majikan bagi dua-dua, ada juga majikan bagi salah satu. Tengok pada bajet. Gitu. Okey. Okey, rider skim manfaat pekerja. Ini rider lah tadi kita dah sebut macam contoh dia ambil medical card untuk staff, dia ambil untuk penyakit kritikal, dia ambil juga untuk alarm ward. Yang itu company boleh add on. Okey, rider tu. Okey, takaful kredit kumpulan ni direka untuk memberi perlindungan untuk melunaskan fasiliti pembiayaan hutang. Sebelum dia, yang ini kita jaranglah sentuh dalam takaful keluarga ni berkenaan dengan pembayaran hutang. Tapi kita ambil satu contoh macam auto life lah. Contoh gini. Kita beli kereta, mungkin kereta tu mahal kan, harga dia 200,000 contoh. So jadi ada satu takaful khas untuk cover hutang tu. Jika berlaku orang kata kematian kepada penghutang tu tadi, contoh klien kita dia berhutang 200,000, so pampasan takaful tadi tu akan dibayar kepada bank untuk bayar hutang dia. Jadi family tak perlulah tanggung hutang. Itu maksud takaful kredit kumpulan Okey, seterusnya. Okey, ciri-ciri plan takaful keluarga. Okey, apa ciri-ciri takaful keluarga ni? Takaful keluarga, family, takaful nama yang sama lah Okey, kontrak takaful keluarga ni kontrak jangka masa panjang dengan sumbangan yang tetap. Maksudnya sumbangan dia fix lah, dia tak ada kenaikan ataupun jika kita ambil bertempoh, tempoh dia tu fix untuk tempoh tertentu tu tadi. Okey. Kontrak unilateral maksudnya kontrak satu pihak di mana kedua-dua pengendali takaful dan peserta tu mempunyai hak dan tanggungjawab. Peserta tu maksudnya klien kita tadi kita kena faham kat sini pengendali takaful adalah takaful operator. Contoh macam dekat sini takaful ikhlas lah. Itu nama dia pengendali takaful. Kalau peserta ni klien kita. So kena faham bila dalam exam kita jumpa perkataan pengendali takaful iaitu takaful operator. Company yang menguruskan takaful tadi peserta tu adalah klien ataupun orang yang memohon CJ tu tadi kita panggil peserta. Okey, kontrak sokongan ni, kontrak sokongan adalah kontrak yang disusun satu pihak pengendali takaful dan ditandatangani oleh pihak lain, pemilik CJ yang mempunyai kekuatan perlindungan yang lemah. Contoh ciri-ciri plan takaful keluarga ni, dia kontrak dia adalah kontrak sokongan. Maknanya company takaful tu, pengendali takaful tu dia menanggung kita punya kita panggil kontrak tu ditanggung oleh company takaful. Kontrak tu ditanggung oleh company takaful sebagai yamin lah, sebagai yamin. Dan pemilik CJ tu tadi sebagai secondary. Dia gitu Alright. Okey, seterusnya nombor 4, ciri-ciri plan takaful keluarga tu tadi. Nombor 4, kepentingan takaful yang dibenarkan. Okey, kewujudan kepentingan takaful yang dibenarkan adalah prasyarat bagi kontrak takaful keluarga dan dilindungi. Okey, di bawah perenggan 3, jadual 8 IFSA. Okey, kepentingan takaful yang dibenarkan. Maknanya wujudnya kepentingan takaful yang dibenarkan. Maksudnya boleh ditakafulkan. Gitu.
Kepercayaan penuh mutlak, kepercayaan penuh mutlak nombor 5, kewajipan kejujuran. Maksudnya klien ataupun peserta dia kena jujur dalam memberitahu ataupun dia kena jujur dalam uh, dia dia punya apa tu orang kata nak share maklumat-maklumat ataupun dia kena um, kita panggil declare lah. Dia kena declare yang tepat. Okey, dia kena declare fakta yang tepat mengenai diri dia semasa dia memohon. Okey, kegagalan akan membuatkan klaim dia boleh terhalang. Gitu Kegagalan boleh membuatkan klaim dia terhalang atau polisi dia tu tadi, CJ dia tu tadi boleh diterminate. Maksudnya kontrak dia jadi tak sah. Itu kepercayaan penuh mutlak. Maknanya sama-sama percaya antara satu sama lain dan jujur dalam declaration. Okey. So seterusnya nombor 6, ciri-ciri nombor 6, penamatan kontrak setelah pembayaran tuntutan. Okey. Apabila peserta menerima penyelesaian tuntutan setelah berlakunya peristiwa yang dilindungi dalam kontrak, kontrak family takaful dianggap telah berakhir. Contoh, apakah penamatan kontrak ni? Contoh macam ni. Kalau berlaku tuntutan seperti sakit kritikal. Okey, contoh dia disahkan kena kanser dan kita pun bayar pampasan penyakit kritikal. Polisi dia tak tutup lagi. Tapi kalau selepas beberapa tahun dia meninggal, so polisi tu tadi akan terhenti. Akan terhenti dan kita bayar pampasan, maka berakhirlah polisi itu tadi. Okey. Lepas tu ciri-ciri lagi takaful keluarga ni, apa ciri dia? Risiko yang dilindungi dalam plan takaful iaitu risiko kematian, penyakit. Yang tu kita dah explain tadilah. Ada beberapa risiko dan sumbangan yang dibayar oleh peserta meningkat seiring dengan peningkatan usia. Maknanya uh, orang kata ambil muda murah, ambil masa muda murah kan? Ya, sebab bila berlaku peningkatan umur, bila berumur lagi mahal lah dia punya charges dia tu. So itu maksud dia risiko. Okey. So, di sini bab pertama berkenaan dengan pendahuluan tentang takaful keluarga tu dah selesai. Apa itu takaful keluarga? Apakah rider-rider yang ada dalam takaful keluarga? Apakah orang kata plan-plan yang ada dalam takaful keluarga, jenis plan tu tadi? So, bab satu tu tamat dekat situ saja. Okey, itu saja. Terima kasih.